Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahasa jiwa bangsa. Bersama saya wartawan daripada UKM News, Al Jazeera bin Zainal. Dan hari ini saya melaporkan secara langsung di Karnival Bahasa Citra UKM yang berlangsung sejak pukul 8 pagi tadi di Pusanika Aras 5 dan juga 6, anjuran Pusat Pengajian Citra UKM yang berlangsung dengan sangat-sangat meriah. Dan apa yang menarik adalah ini adalah penganjuran kali pertama selepas 5 tahun ia diadakan selepas PKP. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada hari ini, Karnival Bahasa Citra UKM pada tahun 2025 ini tujuannya adalah untuk memupuk kecintaan terhadap kepelbagaian bahasa dan juga budaya, selain menggalakkan komunikasi antara pelajar dalam UKM dan juga pelajar antarabangsa di UKM. Antara aktiviti yang boleh saya kongsikan, aktiviti utama yang boleh saya kongsikan pada hari ini adalah termasuk reruai pameran pantun dan juga bahasa, permainan interaktif, pameran bahasa serta persembahan bahasa. Dan karnival ini juga turut disertai oleh pelajar dari pelbagai negara yang membawa kepada keunikan bahasa masing-masing. Dan apa yang boleh saya kongsikan pada hari ini, pelajar-pelajar mula untuk berpusu-pusu datang ke Pusanika seawal pukul 8 pagi untuk melawat reruai-reruai pameran bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, dan juga untuk melawat aktiviti-aktiviti sekitar. Dan juga acara majlis perasmian telah pun berlangsung, dimulakan dengan ucapan daripada Encik Azlan bin Ahmad selaku Ketua Pengarah Program Bahasa, diikuti dengan ucapan perasmian daripada Dr. Daeng Zairi Ma'ruf, Timbalan Dekan Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Citra UKM. Pada hari ini kita telah pun dihiburkan dengan pelbagai persembahan, yang antara salah satu persembahan yang boleh saya kongsikan adalah persembahan daripada pelajar bahasa Inggeris yang telah menyampaikan sebuah sketsa, dan juga persembahan daripada pelajar bahasa Melayu yang telah menyampaikan sebuah nyanyian pantun dan juga puisi berduet dengan tajuk Umpan Jinak di Air Yang Tenang, yang liriknya telah digubah sesuai dengan tema Karnival Bahasa Citra UKM 2025. Dan untuk menyaksikan kemeriahan kita pada hari ini, mari kita temu ramah pelajar-pelajar untuk mendapatkan pandangan mereka. Dan hari ini saya berpeluang untuk menemu ramah salah seorang pelajar antarabangsa di UKM. Okay, hi. What's your name? Nama saya Wu Xinyao. Okay. You can call me Maggie. Okay, so how do you feel about this event? Yeah, I'm very happy to be here, and this activity is so wonderful. And I complete the forecast is very interesting, and I think I done very well. Okay. Yeah, very happy. Yeah. Alright, so have you learned some Malay word? Like baca buku. macam? Baca buku. Baca buku. Yeah, read Oh, okay. 1, 2, 3, Tiga ya. 6, 6 5, 5. Oh, 6 5. 4, and 4. 4 ya. 6. Okay. And 3. Tiga, okay. Kita temu ramah pula pelajar tempatan daripada Universiti Bahasa Malaysia. Mungkin boleh kenalkan diri? Assalamualaikum, saya Muhammad Ada Arif bin Abdul Razak, pelajar daripada Fakulti Sains dan Teknologi tahun 2. Okay, baik. Jadi mungkin Adam boleh kongsikan sedikit apa yang Adam dapat daripada Karnival Bahasa Citra UKM ni? Daripada Karnival Bahasa Citra UKM ni, saya dapat banyak perkara, which is ada banyak perkara yang lebih teliti mengenai bahasa itu sendiri. Dan saya tengok terdapat pelbagai aktiviti menarik seperti susun silang kata, puisi dan macam-macam lagi. So saya rasa aktiviti seperti ini perlu ditingkatkan lagi lah, sebab kita ni pun universiti kebangsaan yang Malaysia yang mengutamakan bahasa Melayu itu sendiri. Okey, terima kasih Adam. Baiklah, seterusnya saya akan menemu ramah salah seorang peserta yang membuat persembahan pada Karnival Bahasa Citra UKM pada hari ini. Saya bersama dengan siapa? Nyo. Nyo boleh kongsikan perasaan sebagai peserta persembahan dan mungkin ceritakan sedikit. Saya rasa sangat gembira kerana terdapat banyak peserta dalam ruang ini. Saya sebagai orang yang menyembahkan persembahan saya rasa ada orang tengok tu sangat gembira lah. Jadi mungkin Nyo boleh ceritakan sikit, Nyo buat persembahan apa? Saya buat persembahan di mana kita adaptasi satu scene daripada filem Dead Poets Society. Kita buat persembahan dalam bahasa Inggeris lah. Jadi mungkin apa harapan Nyo kepada peserta-peserta dalam Karnival Bahasa ni? Saya berharap semua peserta dapat mempelajari tentang keindahan bahasa lah, walaupun bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, mana-mana sahaja. Terima kasih Nyo Okey, atas terima kasih. kesediaan masa. Baiklah, itu sahaja yang boleh saya kongsikan sepanjang berlangsungnya Karnival Bahasa Citra UKM di Pusanika ni, dan saya harap semua boleh dapat manfaat hasil daripada pelaporan berita pada hari ini. Saya Al Jazeera bin Zainal daripada UKM News. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa jiwa bangsa.